Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat, tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ini Pak Haji nak mengulas sedikitlah tentang beberapa kenyataan rakan-rakan Pak Haji di media sosial. Ada yang berbagai-bagai version mengenai kedudukan Rafizi Ramli dengan Papa Non. Ada yang mengatakan Papa Non dalam ketakutan disebabkan oleh Rafizi Ramli kalah. Papa Non dalam keadaan yang tidak stabil apabila Rafizi Ramli kalah. Seolah-olah macam Rafizi Ramli akan berdendam dengan Papa Non untuk menjatuhkan Papa Non. Berbagai-bagai yang kita dengar, sahabat-sahabat. Tapi ini pendapat Pak Haji Bukan mesti Pak Haji cakap ni benar. Tapi ini pendapat Pak Haji untuk mengupas isu tersebut. Cuba sahabat-sahabat lihat perangai Papa Non. Papa Non dia ni tak heran orang. Papa Non tak takut sesiapa. Lagi-lagi Papa Non ni adalah seorang Perdana Menteri. Dia boleh buat apa saja kalau dia nak buat. Dia tak peduli siapa. Sedangkan apa yang dijanjikan sebelum ni pun dia langgar pun, dia bukan ada rasa malu ataupun rasa bersalah. Lagi-lagi dengan keadaan sekarang ni, Papa Non dikelilingi oleh pengkhianat, dikelilingi oleh penyamun, dikelilingi oleh puak-puak liberal, dikelilingi oleh puak-puak yang dahagakan duit dan juga jawatan. Jadi Papa Non tak heran kalau setakat Rafizi Ramli ni pada Pak Haji celah gigi dia. Tengok isu usup lauta pun kita dah tahu. Dia tak heran, dia tak takut sebab dia Perdana Menteri. Dia boleh buat apa saja terhadap usup lauta. Kalau Rafizi Ramli ni lagi senang dia nak kenakan. Jadi dengan keadaan sekarang ni seperti mana yang rakan Pak Haji sebelum ni mengatakan, ini adalah game yang dimainkan oleh puak-puak Madanon, puak-puak Papa Non. So Rafizi Ramli terpaksa kena berkorban. Rafizi Ramli terpaksa menjadi satu alat untuk dikorbankan ataupun lembu untuk disembelih. Supaya mereka punya formula, mereka punya planning, perancangan yang akan datang berjaya. Jadi kalau kita lihat balik seperti mana yang dinyatakan oleh Rafizi Ramli, beliau akan letak jawatan sekiranya beliau kalah. Tapi sekarang ni beliau tak meletak jawatan lagi. Beliau masih lagi sebagai Menteri Ekonomi. Beliau telah pun dimaklumkan bahawa telah pergi ke pejabat. Jadi di mana kata-kata Rafizi Ramli? Jadi yang kita kat sini melihat seolah-olah macam ini adalah satu peperangan yang hebat antara rejim Kabul dengan rejim Tel Aviv. Berperang, bergaduh. Tapi untuk mengatakan Papa Non takut kepada Rafizi Ramli, Pak Haji punya pendapat tidak mungkin. Sebab Papa Non dia boleh gunakan kuasa yang Papa Non ada sebagai Perdana Menteri. Dia kalau dia nak kenakan orang musuh politik dia, dia boleh gunakan SPRM, dia boleh gunakan PDRM, dia boleh gunakan MC untuk mengganggu gugat channel-channel orang yang menyentuh kepribadian Papa Non. Jadi kalau kita nak mengatakan ini adalah satu peperangan yang serius pada Pak Haji, ini adalah satu sandiwara, kan? Seperti mana yang kita lihat dalam Dewan tempoh hari, sandiwara yang hebat, tangisan-tangisan yang ada dalam Dewan tu adalah tangisan-tangisan yang akan memperbodohkan ahli-ahli PKR, orang ramai, penyokong-penyokong PKR dan juga rakyat Malaysia. Sebenarnya mereka tu adalah pelakon yang terhebat dalam negara. Begitu juga dengan masa reformasi. Termasuk Pak Haji pun tertipu. Kita dulu memperjuangkan bukan memperjuangkan rakyat, bukan memperjuangkan negara, bukan memperjuangkan agama, tapi memperjuangkan Papa Non yang dipecat, Papa Non yang dibuang kerja, yang dilucutkan jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri. Konon-konon Papa Non tu dizalimi, konon-konon Papa Non itu adalah orang yang difitnah. Kita memperjuangkan nasib Papa Non hingga timbulnya satu slogan reformasi. Begitu juga dengan Kak Wan, mainkan sentimen mengambil simpati kepada rakyat. Konon-konon suaminya nak diracun dengan esnik. Begitu juga dengan Nurul Izzah, kerana dia adalah seorang anak daripada timbalan Perdana Menteri yang masih bersekolah. Itulah
taktik-taktik simpati yang mereka gunakan. Tapi apakah perjuangan mereka untuk sampai sekarang ni? Perjuangan mereka bukan untuk rakyat, bukan untuk negara, tapi untuk kepentingan mereka sendiri. Ini kena faham. Ulanun-ulanun yang baru sunat laser ni, kalau yang baru sunat ni belum kering lagi, kena faham. Jadi kalau orang kata Papa Non takut kepada Rafizi Ramli pada Pak Haji, tak. Papa Non dia tidak peduli siapa. Orang yang dah mati pun dia nak pergi cari harta orang. Nak korek harta orang, konon-konon rasuah. Dengan Tun Mahathir pun dia nak kena kan. Dia mana takut, dia tak takut. Sebab sekarang ni lagi-lagi dia ada kuasa. Jadi yang ada penyokong-penyokong di sekeliling Papa Non itu adalah penyamun, pengkhianat. Orang yang dahagakan duit, orang yang dahagakan jawatan dan projek. Jadi Papa Non tak heran. Sebab tu Papa Non dia akan jadi macam bosku dulu. Cash is king. Sekarang cash memang king. Tapi ingat sahabat-sahabat, kita jangan lupa bahawa sesungguhnya yang paling king, yang paling hebat Allah Ta'ala. Kalau Allah nak tergolekkan, walaupun kau letaklah duit penuh lautan sekalipun, kalau dia nak jatuh, tetap dia jatuh. Tapi ini cuma Pak Haji nak komen atas sahabat-sahabat Pak Haji punya komen mengenai Papa Non yang konon-kononnya macam ketakutan setelah Rafizi Ramli kalah, setelah Rafizi Ramli mengatakan berbagai-bagai terhadap Papa Non. Rafizi Ramli belum kena. Kalau betul dia berperang, kalau Papa Non nak kenakan Rafizi Ramli, dia sekelip mata je. Besok pagi dah kena korek SPRM. Kita tengok je. Sama ada Rafizi letak jawatan ataupun sebaliknya. Kalau betul peperangan mereka, kita akan lihat seperti sebelum-sebelum ni, di mana orang-orang dalam PKR seperti Eza Muhammad Noor, Gobala Krishnan, Tian Chua, semua akan keluar daripada PKR dan balon Papa Non. Tapi kita tengok, adakah Rafizi Ramli keluar daripada PKR untuk balon seterusnya ataupun sebagai sandiwara. Tapi pada Pak Haji, pendapat Pak Haji, ini adalah sandiwara. Nak kata Papa Non takut kat Rafizi? Memang tak ada. Okay? Sebab Papa Non dah dikelilingi oleh puak-puak yang seperti mana Pak Haji katakan tadi. Itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian Pak Haji dan kupasan Pak Haji terhadap Papa Non dan Rafizi Ramli. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Ais sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.